Mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad pernah mengingatkan bahawa tanpa semangat patriotik, kita tidak boleh yakin bahawa kita dapat bertahan dan menekankan hak kita yang kemungkinannya ialah Malaysia akan tinggal nama sahaja di dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Nama saya ialah Muhammad Irfan Ikhwan bin Zulkifli. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, barisan hakim yang bijaksana serta rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Tidak lupa juga kepada warga dewan yang hadir pada hari ini. Berdirinya saya di pentas perdana ini dengan penuh intizam ingin menyampaikan sedikit dogma yang berpandukan tinta dan wacana para sarjana menerusi mauduk pidato saya yang bertajuk Pembentukan Remaja yang mempunyai semangat patriotik merupakan tanggungjawab bersama. Remaja, seperti yang kita ketahui, remaja merujuk kepada individu yang berumur lingkungan 16 hingga 21 tahun. Manakala bahasa patriotik pula berasal daripada perkataan Greek iaitu patris. Patris bermaksud semangat dan perasaan cinta terhadap negara serta semangat untuk mempertahankan tanah air. Tanggungjawab pula saya taklifkan sebagai peranan yang perlu dilaksanakan oleh semua pihak di Malaysia secara bersinergi. Ijmalnya, saya ingin membawa anda semua untuk sama-sama kita fahami akan langkah-langkah yang dapat dilaksanakan bagi membentuk generasi muda yang cinta akan tanah air. Pragmatik dewan sekalian, mantan Presiden Indonesia iaitu Sukarno pernah berkata, berikan aku 10 orang tua dan aku cuma akan mampu menggoncangkan perahu yang tertangguh. Namun sebaliknya, berikan aku 10 orang pemuda dan aku akan mampu menakluk dunia. Lantas, ayolah bersama-sama kita rungkai satu-satu prakarsa ke arah melahirkan golongan patriot muda yang berwibawa menerusi 3 prima kata, iaitu inspirasi mahakarya. Yang pertama, peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak untuk mencintai negara. Mungkin ini sudah begitu lama untuk kita bangkitkan, untuk kita ungkitkan betapa untuk kita bangun meratapi murah durja, meratapi keagungan bumi para mesuara yang gugur rebah di mamah penjajah durjana. Namun hakikatnya, manusia yang tidak mengetahui tidak mungkin akan memahami dan menghayati, seterusnya mengaplikasi. Lantas perlu bagi ibu bapa tonggak keluarga untuk mendedahkan anak-anak dengan pelbagai bahan bacaan negara. Alangkah manisnya apabila anak-anak kita menjadikan Datuk Onn Jaafar sebagai idola dan bukannya Abraham Lincoln. Alangkah indahnya apabila anak-anak kecil yang baru sedikit mengatur kata namun sudah petah bercerita tentang rombongan kemerdekaan, dan alangkah seronoknya andainya anak-anak muda kita lebih senang membincangkan tentang strategi perjuangan untuk Abdul Rahman berbanding Alexander the Great. Yang kedua, ayo hadirin kita maju selangkah untuk menilai juga merungkai peranan para seniman dan juga karyawan dalam industri seni negara. Masihkah hadirin semua ingat baik-baik lagu warisan nyanyian iaitu Bella Sungkawa nyanyian Sudirman Haji Arsyad? Masihkah terbayang di mata anda semua saat Lieutenant Adnan Saidi, lakonan Hairi Othman, ditikam berkali-kali dengan bayonet oleh tentera Jepun? Semuanya cukup untuk membakar api di dada, menyemarakkan semangat yang membara. Cuma satu suara yang bergema di dalam diri kita, aku bangga menjadi anak Malaysia. Kalaulah dengan kemudahan yang serba kurang pada tahun 90-an dahulu pun kita mampu menghasilkan filem Lieutenant Adnan, Bukit Kepong, Anak Satria dan sebagainya, kenapa tidak pada hari ini kita giatkan lagi penerbitan pelbagai filem nasionalisme serta lagu-lagu patriotik? Hakikatnya, inilah langkah paling proaktif untuk mendekati serta menyelami hati budi generasi generasi Z yang sukakan hiburan. Sidang saksi berisi saudara-saudari yang saya kasihi sekalian,
Penggubalan undang-undang yang lebih ketat untuk memelihara maruah negara menjelang sambutan Jubili Perak Kemerdekaan Negara, iaitu pada tahun 2007 lalu, seorang pelajar Malaysia yang sedang menuntut di Taiwan seolah-olah merentak keharmonian yang kita kecapi selama ini, yang apabila beliau memuat naik video yang menghina lagu negara itu, iaitu lagu kebangsaan kita. Ayo kita renung bersama, saudara-saudari, andainya Allah yang Tunku Abdul Rahman masih berada bersama kita, apa kata beliau? Mungkinkah akan menitis air mata bapa kemerdekaan negara kita? Di sinilah perlunya untuk kita merangka pelan tindakan terhadap segelintir golongan muda yang cuba untuk mencemarkan keamanan serta kedamaian yang kita capai sehari ini. Mereka ini sewajarnya dihantar ke pusat-pusat pemulihan akhlak dan menjalani sesi kaunseling bagi menyedarkan mereka bahawa ini negara kita, buruk, baik, cantik atau jelek, ini merupakan tanah tumpah darah kita, tempat kita dilahirkan, dan besar kemungkinan kita akan disemandikan di negara ini. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, pada penghujung bicara, jelas tertera tak kala kita menjadikan patriotisme sebagai budaya dan pegangan, maka impaknya bangsa yang dulunya tertiarap di mamah kini kembali tegak bermaruah. 510 tahun lalu kita dijajah selama 446 tahun. Seandainya saat ini kemerdekaan yang ada tidak kita hargai dengan patriotisme, ingatlah bahawa tak kala ayam direbang dia sambar helang, padi di tangan menjadi lalang, sejarah mungkin akan berulang. Itu sekian sahaja daripada saya tentang pidato hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.